Tengok tu doa dia dalam sujud tu, ada riwayat dalam sujud dia tu. Dia ketika dia sujud, Allahumma ufil li zambi kullah, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrah. Apa arti? Ya Allah, ampunlah bagi aku dosaku kullahu, semua dosaku, diqqahu wa jillahu, hak kecil hak besar. Dosa hak kecil hak besar, wa awwalahu wa akhir, hak dulu hak kedia, wa alaniyatahu hak nyata, wa sirrahu hak sulit. Bah, tengok Nabi berdoa lah tu. Kita kata berdoa atau minta apa? Salah apa? Aduh, salah apa? Tak ada ingat salah, tak ada ingat nak kata salah. Kalau lek bajikan ingat habis, masa lalu ingat. Nah, itulah. Ini ajaran kepada kita, mana orang lapis lagi tinggi mutabak, lagi dia berasa rendah pada Allah. Lagi dia tinggi di sisi Allah, lagi dia berasa rendah. Sebab apa? Tinggi kemoncok secara mana pun terlucuk dah daripada sifat hamba. Ubudiyah tak lucu. Lagi tinggi lagi kau berasa hamba. Lagi tinggi lagi kau berasa hamba. Kita dah. Bagi kita tinggi nak jawab tak, dia panggil nama tak boleh dah. Mak memang mu panggil apa dulu lagi, aku tak email kalau ni. Jangan jadi.